duit KWSP boleh hibah tak tuan? Okay, kalau duit KWSP ni, kalau let's say lah kita ni dah umur 55 ke atas, basically duit KWSP tu kita boleh keluarkan. So kita keluarkan daripada KWSP tu, kita letak dalam ASB tabung haji, so kita boleh hibahkan. Tapi kalau kita nak hibahkan akaun KWSP tu sendiri, jawapan dia tak boleh. Okay, sebab apa? Sebab duit KWSP ni dia belum 100% sempurna milik kita lagi. Jadi KWSP pun dah beritahu kalau duit dalam KWSP ni, akaun KWSP ni kita boleh buat penama sahaja. So untuk menjawab soalan ni, jawapan dia kita tak boleh hibahkan duit KWSP. Okay, ataupun akaun KWSP tak boleh hibah. Setakat hari ni memang kita belum boleh hibah akaun KWSP. Kalau besok lusa tak tahulah, tiba-tiba majlis fatwa bagi tahu benda-benda baru kan. Tapi setakat hari ni belum boleh hibahkan duit KWSP. Okay. Saya ada buat satu grup percuma tentang hibah, wasiat, pusaka dan juga faraid. Bagi anda yang belum masuk lagi grup ini, percuma sahaja klik link dekat bio, masuk sekarang. Banyak anda akan belajar dekat situ nanti. Banyak lagi kes-kes yang menarik yang saya boleh share dalam grup tersebut. Masuk sekarang, klik link dekat bio, okay? Assalamualaikum.